Yang kental pasti dapat. Okay. Sambung. Beda. Beda. Sambung. Lebih kurang dalam sejam, kalau tak ada aral sejam lagi kita akan sampai ke sekolah. Kalau tak ada aral kalau tak ada aral. Rantai motor aku pun tercabut tadi. Besok kena cek balik. Aku rasa sproket aku haus. Hari ni perjalanan panjang. Lepas tu video pun panjang. Aku rasa mungkin ada dalam 3 episod Dalam 3 episod aku pun tak sempat nak berborak dengan geng-geng 4x4 tadi. Gelap. Jadi nak ambil video lagi lah kan. Kalau aku berborak tak ada video kan nanti. Orang juga rasa tak best kan, tak ada video. Nasib baik lampu, orang kata lampu ini spotlight terang benderang. Apa tertubik nombor giang untuk kahwin? Hancur jalan hancur jalan. Di belakang masih ramai lagi, masih banyak lagi 4x4. Yang ni dah sampai pun dah berapa buah. Memang hancur jalan. Agak-agak esok tak hujan. Biar ni jalannya kering Nurul ni Bukit Ara. Sebelum sampai di Sungai Ara. Lepas musim tengkujuh tempoh hari, rasanya inilah yang paling hardcore Rasa inilah paling hardcore perjalanan masuk ke sekolah Waktu malam setidaknya lebih kurang pukul 8 malam lebih baru 8 malam dia. Dia orang tu tak tahu dah sampai pukul apa.
Silap hari bulan ada yang tidur dalam hutan tu. Silap hari bulan ada yang tidur dalam hutan. Joy depan. Nak break kaki lagi. Masa ni lah break tangan mainkan peranan yang penting Daripada aku bertiga je, aku Joy dengan Cikgu Majelis. Sekarang kami dah ber-8 ber-9. Mereka terkandas tadi, pecah bearing, rantai. Cikgu Zul rasa setelah lama tak naik motosikal masuk ke pos bala lepas aksiden tempoh hari patah tangan. Hari ni lah pula dia naik motor bulan dah 4 bulan. 4 bulan ke 5 bulan dia rehat naik motor lah Lepas tu dia naik 4x4 sewa. Hari ni dia naik motor balik, tiba-tiba dalam keadaan macam ni, tapi dia tak boleh lasak sangat lah. Tangan dah pakai besi Tapi serius lah, memang mencabar hari ni. Serius. Tak macam selalu selepas tempoh musim tengkujuh, tempoh hari. Tapi inilah keseronokan Jarang-jarang sekali bila ramai-ramai seronok. Lepas tu bila ramai-ramai tadi, geng-geng 4x4 tadi, orang luar daripada Kelantan apa semua bila dia orang nampak cikgu-cikgu masuk malam macam ni dalam keadaan jalan macam ni, kurang-kurangnya membuka mata dia orang. Baru dia orang tahu betapa penat lelah, kudrat, keringat dan sebagainya, pengorbanan untuk masuk mengajar di kawasan orang sendiri. Inilah dia inilah dia. Dan doa aku makbul sebenarnya. Aku suruh hujan hari ni. Nak suruh dia orang rasa macam mana kami rasa. Alhamdulillah hujan Dia bagi dia orang tidur dalam hutan tak apa. Dah nak sangat masuk ke pos bala kenalah dalam keadaan macam ni barulah thrill. Kalau setakat jalan macam highway syok. Betul tak? Komen sikit. Lalu. Amulet tu bunyi tu. Bunyi amulet tu. Mampu bro. Apa itu? Oh, lalu kat tengah ke? Agak dia murah. Kentut nak semacam punggung aku ni ada macam-macam masuk angin. Nasi belum makan lagi. Hari ni tak makan lagi nasi. Aku pagi tadi aku jamah 3 biji telur. Lepas tu tengah hari pukul 11 pagi tu aku makan roti ke apa. Aku tak ada selera. Orang rumah aku dah masak, kata bungkus lah mama. Bungkus untuk apa daging goreng dengan sambal, tumbuk sambal jantan. Letak nasi banyak sikit nak makan di sekolah nanti. Dia pun bungkus lah. Tak tahulah rupa macam mana nasi tu. Dah tunggang terbalik dalam beg tempoh hari. Bini aku bungkus nasi sampai je di sekolah. Plastik gulai entah ke mana, lauk entah ke mana. Nasi dah terabur habis dah. Aku ambil ayam je. Nasi aku tak nak lain. Dah tak boleh makan dah nasi tu. Dengan perut lapar lah apa semua. Lepas tu bila makan sedih je rasa. Itulah kenangan. Macam-macam banyak kadang-kadang banyak juga aku tak cerita. Banyak juga aku tak cerita, banyak juga yang aku cerita. Kadang-kadang nak cerita lepas tu tak ingat. Tapi entahlah. Semua ni kenangan semua. Sahabat-sahabat semua kenangan yang kata
Entahlah. Aku tak pastilah. Aku tak pasti aku ni sampai bila di pos balap. Sebab sekarang kalau aku bagi tahu mesti korang sedih sebenarnya kan. Korang mesti sedih. Tapi tak apalah, tunggulah saatnya. Tunggulah saatnya. Okey, sambung lagi sekejap. Ha? Tak ada nampak apa motor dia sebab dia motor dia mampu saat ni. Motor dia mampu. Ha? Depan. Ini Pak Nuke ni. Tak nampak motor apa motor dia ni. KI masuk air luruh tadi tu. Mari dah. Bere. Okey. Ada lagi geng-geng ni kat sini Ada lagi, tak sampai lagi. Ya. Masuk. Bagus. Sila. Ambil hashtag dia lambat tinggal. Okay. Dia bang. Bos ni lambat tinggal sungguh. Kamu lagi tinggal. Lambat tinggal sungguh bos. Bos tidur sini ya? Bos tidur sini ya? Pengaruh tu tidur sini, semua tidur sini. Kalau kita saya akan foto makan. Apalah, tidurlah sini. Tinggal. Hashtag lambat tinggal ke kan? Lambat tinggal. Awak kena tinggal. Ada muka. Baki dulu main. Jangan. Setengah. Panas rada tu. Bere. Ruzai di sini ni. Tak nyala. Tak ni nyala. Lepas sudah muka bos tak nyala. Hari nyala. Nyala tak nyala. Tak nyala. Nyala. Nyala dah. Di Sungai Ara sebenarnya ramai tapi malam tak nampak dia orang dah siap bina kemah apa semua kat sana seolah-olah macam dia orang nak tidur kat sini lah malam ni. Dia orang nak rasa sebenarnya tapi tak apalah. Itulah aku cakap doa kemakbul nak suruh hujan hari ni, suruh hujan betul-betul hujan. Barulah thrill Jadi boleh kata semua ada kat sini cikgu-cikgu. Semua nak ambil malam ni, semua waktu malam ni tak nampak sangat Tak nampak kalau korang boleh perhati kat sana. Tak nampak. Ya, kita pergi terjah geng-geng.
Kita pergi terjah geng-geng yang nak masuk hutan ni. Gelap sikit. Lampu tak bawa. Tak nampak ni. Tak nampak ni. Tak nampak, tak nampak. Gelap-gelap. Nampak ni. Ramai lagi ni. Tak nampak lah, tak nampak. Kadang dia tubik. Jadi kita kena lari kan? Kena lari. Alah masuk. Kita kena duduk. Masuk kita kena duduk luar daripada bukit. Jauh pada bukit. Lawan arus. Tu macam style mereka. Mana train daripada lagi balik Stewo ni. Ya, Stewo. Kalau tak buat gitu, kalau kita ikut jalan raya biasa, macam ni nak mula-mula saya pun tak tahu. Kalau cikgu duduk guide, cikgu belah kanan, Alah masuk kena duduk belah kanan. Alah tubik kena duduk belah kiri. Kita kena cari bukit. Cari bukit. Alah tubik. Macam kita ni. Siap lah. Siap. Dia tengok ada Facebook. Saya kurang jelas sikit. Ramai lagi belakang tu. Ada lagi? Betul. Bukit Kelabu ada. Oh ni duduk tengah dengar radio ni. Report. Apa kau? Ni boleh dengar ni. Mana-mana ke dekat sana? Bos dia mana? Tahu dia di mana. Mana lampu? Nasi Melayu. Melayu tu kan, dah makan. Oh, Melayu makan. Dah Melayu. Darurat lah ni, orang darurat lah ni. Sekarang ni kita tak boleh nak lalu sebab air besar. Jadi bila air besar macam ni tak boleh lalu lah. Gitulah kaedahnya. Tadi kena tunggu air tu surut dulu. Kita pun terkandas. Macam tu lah. Pasir tegang ke. Ada kabur. Dah ni kabur baru. Tengok dah. Ni. Tengok di mana pun Nemo ni. Ya, tengok. Anak yatim. Anak yatim lah ni. Tapi dari mati lo. Suak ni, suak muming. Tapi tanya ni minyak rata tau. Dia baru lacam oleh masa. Nasi kabur, nasi pasir. Nasi bola ke dia? Laku ini. Macam mana lagu putus Nemo? Bateri dah. Guys, nasi guys. Nasi basi Pak payah. Nerak mungkin ni dah nerak nak ada motor. Patut. Beli kopi lama. Patut. Kejap. Kalau mata air tadi tu. Jaga belakang dulu dia. Kita. Atas belakang tu. Jaga belakang tu. Jaga belakang. Agak belakang. Dalam air pagar pinggang pagar pinggang airnya.
Dia kat tengah tu je. Tapi paras pinggang dalam. Lepas tu arusnya laju deras. Risiko memang risiko lah. Tapi kalau kami nak tunggu, tak tahulah sampai pukul apa. Jadi kita ambil risiko lah tolak satu-satu motor di Sungai Ara ni batu. Lalu kau tengok. Sambung. Kamu mak dah nyari yang mungkin. Mundur lain tu. Kawai ah. Ông ra con anh nghe. Nak vita ke? Ada dulu. Oh ni dulu. Mak berhenti tu mana? Belakang. Akak jemput dulu. Jangan dia masuk air itu tu. Nanti kau. Akak gitu. Saya kena masuk air. Bukan nanti kau itu lagi. Jemput lagi. Oh mana juga mana? Beda. Lagi. Hari-hari kita tinggal musuh awi tabuh yang nyawa. Ya. Boleh. Boleh. Oh. Batu. Dah lihat tengok tu dah lihat Joy. Beda. Akak lah. Kalau. Akak satu-satu motor Hello. Dah Rita selatan tu. Motor saya tu. Pakai pakai letih lah kan terlepas. Wah tinggal. Motor tinggal yang makin naik gitu ke. Oh ni dah maju ni. Oh ni biar peranyuk. Biar peranyuk kalau betih lah. Dia mau mana? Akan cepet. Cepet tu kan.
Awet tambah, awet tambah. Naik. Lepas ni 4x4 tu Tiga je. Oh, ini kau jangan. Saya ambil kamu tu yo. Natang. Lama. Agak ni. Oh. Agak tu memang. Oh, lama. Dah. Oh. Ya. Main apa tu? Ni buat hasil dekat. Ni je. Orang kata dia. Lele tu. Ya. Agak sana. Sana tadi. Oh, apa tu? Sambung dah. Lagi. Dua jam. Ya, itulah dia Cikgu Pejal. Cikgu paling lama yang berkhidmat di Pos Bala. Cina masuk Islam. Lepas sarung sungai tadi, masing-masing cek motor. Ada motor yang tak hidup, kena buang air dalam carburetor dan sebagainya. Nampaknya perjalanan kita pada hari ni memang panjang lah. GBKT pun motornya mati. Ada ni di spotlight ada selut. Di spotlight motor GBKT ada spotlight GBKT ada selut. Maksudnya ini petanda bahawa GBKT telah tumbang hari ni. Tak. Dia tumbang. Ya, tumbang. Ya betul. Benda tak boleh bohong Kalau ada selut kat sini ni, tumbang. Bukan tumbang. Masa angkat tadi, dua orang tangan, dua orang ada seluruh. Ah. Mana JBKT dah kuat. Dan balik pun aku.
Saya tengok motor TV kereta. Mana? Apa? 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 Saya buat tak ada. Gimana? Patuh. Patuh? Tapi lihat lah tak suruh panjang. Oh, tak mas besi lagu mana besi boleh patuh? Besi alloy. Oh, tak boleh pakai bagi alloy sini, boh. Bagi alloy tak sini. Boleh pusing naik kau tukar. Aku cocok kaki. Buat minyak tengok tak minyak letaki tak kerja. Tu. Sama habis minyak kata tak sejuk lagi. Sombak. Sombak. Oh. Minyak mana? Dia pakai buat belakang. Oh. Tak ada sombak lagi ni pada minyak kata tak lagi. Jai Ho. Encik Zaki daripada GPN Kelantan. Dulu dia ni cikgu yang mengajar di Pus Bala juga, dia mengajar di SK Bala juga. Ada satu hari tu Abang Zaki apa jatuh dalam pudu buluh Ngaku tak? Just start. Okay, start. Hidup bagian ni. Tengok tangan kerak keku. Kepala belak pun itu. Tak ada kepala belak. Gagah ni. Gagah dia wali gagah kali bala ni. Jak kuning tu. Kerasa. Serokok kan juga kalian ni. Mula-mula pejah serokok lepas tu. Kau kejut ni serokok belakang. Gila. Tak buat email ustaz ni. Serokok juga tak boleh ada. Oh, dugaan sikit. Lapu mana lapu? Ada. Tak hidup lapu demo ni. Tadi duduk lapu. Oh. Tadi duduk dah. Cikgu Ruzal. Apa sang penakluk bukit? Sang penakluk bukit dalam konten Cikgu Rohas. Bagi apa? Bukit. Bukit apa? Bukit. Di seberang sungai sana ada rakaman-rakaman video daripada geng-geng LSDN, geng-geng Ripan Bara apa semua lah. Dia orang sedang merakam aksi kami semua kat sini. Biarlah. Yang penting kita nak gerak dengan hashtag lambat tinggal. Jom gerak. Wen tepi sungai. Orang merempit kalau korang duk wen kat highway, kami wen tengah hutan. Ayo jom. Malam yang penuh dengan kenangan ni yang tak akan dilupakan sampai bertukar ke hilir nanti. Boleh katakan semua cikgu ada kat sini hari ni kecuali Cikgu Rohas. Cikgu Rohas ada urusan. Yang lain semua ada kat sini. Cikgu lama, cikgu baru, AKP, staff dan sebagainya. Semua ada di sini hari ni. Bateri pun aku baru cas untuk sampai ke sekolah. Alhamdulillah, insya-Allah 4 episod. Okey, korang kena layan sampai habis video ni Okey, jom kita gerak. Masih lagi panjang perjalanan kami, Tuhan dalam sejam lagi. Okey. Kita. Bawa kibar.
Ba, okey ba? Okey. Okey. Depan aku GBKT. Sejak hidup di Pusbala ni kira glamour dia semua orang kenal siapa yang masuk ke Pusbala ni akan confirm auto jadi glamour sebab Pusbala ni sebut je Pusbala, sebut je SK Bala, semua orang kenal buat masa sekarang penangan banyak video-video yang viral yang orang share di Facebook, di TikTok, YouTube Aku ni cuma berkongsi je. Kurang-kurangnya mereka pun ada kenangan untuk tengok, untuk dia orang tengok Kalau harapkan dia orang nak ambil video, mungkin ada banyak masalah, kenkangan, dia orang pun segan dan sebagainya, tak ada masa nak ambil video, tak sempat kan. Jadi kurang-kurangnya bila aku rakam video, kurang-kurangnya mereka pun ada kenangan yang boleh mereka tengok suatu masa nanti Spotlight motor aku dah rosak ni. Shock wire ke apa ke tak pastilah Tak nyala dah. Hai. Nyala. Nyala. Nasib baik. Nasib baik nyala. Kurang. Lebih kurang dalam sejam lagi perjalanan kita akan sampai ke sekolah. Waktu sekarang tak tahu pukul berapa. Aku tak tengok langsung, tak ingat langsung nak tengok pukul berapa. Tapi boleh dikatakan hari ni rombongan cikgu-cikgu staff AKP paling ramai sepanjang aku berkhidmat di sini Hari ni boleh dikatakan semua terkandas sama-sama, makan sama-sama, bergelak ketawa sama-sama, susah senang bersama-sama. Hari ni. Jadi secara jujurnya hari ni aku puas hari ni. Banyak video aku rakam, banyak gambar-gambar, foto-foto yang aku capture kan. Dan bateri pun aku dah baru cas. Maksudnya aku tak risau lah pasal bateri SIM card pun aku dah tukar baru. So ada video yang panjang untuk kali ni trip kali ni. Aku harap korang kena tonton sampai habis daripada episod 1, 2, 3, 4 atau 5 lah. Ada beberapa bukit lagi, Bukit Lantai Gajah, Bukit Barong. Tak ada dah, itu je. Tapi lepas Bukit Lantai Gajah adalah satu lagi Bukit Bodoh. Kadang buat hal juga bukit tu. Sampai Bukit Lantai Gajah dengar bunyi air jeram Lantai Gajah tu, kuat tu. Malam pula Diorang yang lain tu terkandas tak tahulah sampai pukul berapa Dah memang mereka nak berasa suasana gini kan. Biarlah diorang rasa. Kan. Memang kenalah hari ni dengan cuaca basah, hujan, jalan lecak dan sebagainya. Tambah pula beberapa buah helak rosak. Itu yang buat diorang terkandas lama. Biarlah diorang nak merasa nak bermalam dalam hutan dan sebagainya. Biar. Kita tak boleh tunggu diorang. Kita kena gerak. Siapa lerak? Teja lerak tau.
kata bukit lepas bukit Batu Gajah. Yang ni lah aku cakap. Kadang-kadang buat hal juga. Di depan Cikgu Ruzel. Lurah-lurah dalam kanan aku. Adalah para penghera. Tak ada dah lepas ni Bukit Barong lah pula. Bukit Barong lah pula. Aku malam ni tak nak basuh motor dah. Aku nak terus masuk rumah, nak berehat. Esok baru aku nak basuh motor. Cukup lah dulu malam ni untuk orang kata keluarkan kudrat lah. Sampai je sampai je sapu minyak angin, mandi air panas, rest. Bukit ni pun boleh tahan juga. Lantai aku bunyi kap. Aku rasa pocket the house Pocket the house. Bukit ni mencabar ni. Bukit ni yang macam mencabar juga. Kanan dah. Ha? Lecur. Alpa. Wah, boleh belah kanan ni. Beres. Tengok lurah tu Nampak tak lurah tu? Kiri kanan kami lurah tu dalam tau. Dia pun dalam parah peha. Dalam. Cikgu Ruzel tak apa, dia punya kaki panjang macam kaki belalang. Sebab tu orang panggil dia sang penakluk bukit. Yang Cikgu Rahas bagi nama tu kan, sesuai lah. Sebab dia kalau panjat bukit, dia punya kaki dia sama naik dengan motor. Sama kuat dengan tayar motor. Tayar motor berpusing, kakinya menunjal-nunjal. Belakang GP ni tu jadi slow tu. Cepat dengan botol. GB inilah GB. Saya ingat Cikgu Faizal pula. Ini Cikgu Faizal. Otai paling lama di Pos Bala. Otai paling lama di Pos Bala. Ada lampu motornya dia. Ada lampu ke motor dia? Tak apalah, aku tolong suluh kan. Ni Cikgu Faizal 2007 mula posting di Pos Bala sampai sekarang. Aku beberapa kali tanya je, oh tak ada
niat nak minta tukar belah hilir, dia kata tak ada. Dia kata selagi larat, selagi mampu dia akan berada di sini. Dia kata macam tu Bayang anak muridnya ada yang jadi ayah, ada yang dah jadi datuk. Maksudnya ada yang dah ada cucu lah Sebab orang kampung, orang asli ni dia orang kahwin awal, umur belas-belas tahun dah kahwin dah. Tapi kelibat abang besar dalam masa sebulan ni dah tak ada Mungkin mereka dah beralih tempat, beralih kawasan, tapi mereka akan datang balik. Mereka akan datang balik sini. Macam dia orang ni macam berhijrah sekejap. Tak ada. Lama dah tak nampak. Dia orang dalam sebulan macam tu lah tak nampak. Tapi mereka akan datang balik. Kena ingat macam tu je. Bila mereka datang balik, tak tahulah. Tapi mereka akan datang balik. Kata sini tempat ni antara kawasan hot lah antara kawasan hot ada je. Lepas tu ada macam tempat-tempat mereka lalu lalang Video ni aku dah tukar setting kepada wide. Aku tak buat wide angle supaya nampak lebih jelas sikit Kalau wide angle tu nampak macam tak nampak sangat lubang, tak nampak sangat lurah kan, nampak kecil je. Kalau aku buat standard video ni, jadi terlampau dekat sangat, macam tak nampak keseluruhan, tak nampak suasana. Tapi kat sini mental orang kata cikgu-cikgu kat sini memang sangat-sangat kuat lah berpanas, berhujan beberapa jam dalam keadaan baju basah, luar basah, kasut basah gitulah. Bila sampai je di sekolah bila buka kasut, kaki semua dah kecut. Kadang-kadang kalau kena exhaust motor tu, kita dah tak rasa dah, rupa-rupa dah tak ada kulit dah. Bukit Barong. Lagi Bukit Barong. Korang kalau tengok video ni korang kena tengok di TV tau. Kalau korang tengok di handset tak nampak dia. Jadi korang kena tengok di TV. Itu tipnya tengok video yang macam mencabar macam ni rugi lah. Kalau tengok kat telefon, tengok kat TV kan, buka sound kuat-kuat sikit, macam-macam bunyi motor, macam-macam lah. Okay, kita akan laki Bukit Barong satu lagi Bukit Barong ni ada 2 peringkat. Tengok nanti. Cikgu Peja steady je orang lama. Dia orang lama. Dalam ramai lagi belum sampai ke sekolah. Geng-geng 4x4 ramai lagi yang terkandas, ramai juga yang dah sampai cuma berapa jumlah tak pasti. Salah lorong. Straight boleh.
Jal. Tutup ah. Baik. Gila kawin dulu. Masalah saya dia mau tahu tu kau jadi gila. Aduh. Gila. Ha? Oh, tak ada. Oh, kawin dulu kau habis je. Kau dia tunggu dia lerak tak lerak habis je. Lapu dulu pik pun tak nampak. Ha, gimana? Lerak pun eh? Okey. Lerak. Motor Ruzel, motor KLX ni belum siap lagi. Ada rosak sikit hari tu. Dihantar ke bengkel kedai Mat. Tak siap lagi. Mat pula tak ada, Mat balik Thailand. Mat ni orang Thailand. Dia tu kalau sekali balik Thailand lama 2 minggu. Kalau perhatikan bekabus tebal. Kalau perhatikan tapi tak tahulah dalam video tu nampak ke tak. Letih juga bercakap kering dah tekak aku. Tapi kalau tak bercakap kesian pula. Brake belakang dah habis, depan dah habis. Boleh rasa bila brake tu tekan rasa besi dah. Tapi tak apalah, nak sampai sekolah dah. Bertahan. Bos sampai angkat tangan Tanda puas akhirnya berjaya nak sampai ke sekolah. Aduh ai. Seronok. Orang yang tengok jarang-jarang dia kata perginya kesiannya kan. Tapi macam kami ni setiap minggu, hari-hari, setiap minggu macam ni entahlah. Kadang-kadang kalau lama tak press motor, tak naik motor rasa rindu. Siapa yang main jalan off-road ni dia tahu dah. Bila lama tak main off-road dia rasa rindu. Tapi dia orang tak boleh. Dia orang kena plan, kena set up, cari masa sesuai, nak kumpul dengan semua orang. Macam kami ni setiap minggu start motor je dah kita punya trip off-road luncur je. Dah sampai kampung Ipes. Alhamdulillah, lega kan. Tadi sampai kampung Barong pun rasa lega dah. Di kampung Ipes ni lagi lega. Dah jumpa mau kampung semua kan. Gelap dah, semua orang kampung tidur dah. Dia orang tidur awal, dia orang nak tidur lewat buat apa? Bukannya ada hiburan, ada TV pun kat sini Dia orang tidur awal. Lepas tu dia orang bangun pagi. Tapi masih ada lagi rumah yang tengah terang. Ada juga rumah yang kat sini yang ada TV, ada astro. Tapi tak tahulah macam mana Mungkin dia orang pakai solar. Tapi tengoklah. Tapi tak boleh lama. Bang Zaki. Macam depan ke belakang? Depan. Oh, tak ada dek. Ada mobil depan. Duri. Itu kan bagi Oh, ni gak ada? saksi gila. Susah. Oh, dia saksi tu. Pakai reka pun main lagi tu.
sampai. Masuk dalam air dulu. Barang masuk dalam air. Baru nampak thrill Oh. Woohoo. Sampai dah. Kampung tidak, dah sampai kampung tidak. Alhamdulillah. Tak pastilah pukul berapa Aku pun lupa nak pakai jam. Kampung tidak dah tidur dah semua orang. Kami je lah yang nyanyi dalam hutan ni. Yang belah-belah hilir pun apa khabar lah waktu masa ni Mungkin ada yang sedang beristirahat depan TV, main handset dan sebagainya. Kami masih lagi dalam hutan. Sekolah paling pedalaman di Semenanjung Malaysia lah boleh dikatakan Tapi kalau di Malaysia masih banyak lagi sekolah di Sabah dan Sarawak yang jauh di pedalaman. Tapi kalau Pusbala ni boleh kata yang paling jauh ialah Pusbala lah Sampai dah sekolah nak sampai dah sekolah. Cikgu Ruzal depan aku, motornya tak ada lampu, aku kena suluh. Beres. Ada titik jambatan untuk orang kampung dah hancur lebu dah. Aku pun nak harap lah dia orang yang masuk sini tengok lah kat sini NGO ni apa semua LHDN semua ni LHDN kan duit banyak, kutip hasil cukai dan sebagainya. Kalau ada bajet, kalau korang nak bersedekah ni waktu ni lah Kalau tidak orang duk macam LHDN kutip duit je kan. Time ni lah kan. Doakan sikit doakan sikit. Orang kata nak letak signboard pun boleh lah daripada LHDN kan. Macam tu. Tak payah pun. Orang sini kalau orang luar buat apa-apa dia orang sangat-sangat berterima kasih macam aku ni aku tak mampulah nak bantu dari segi kewangan kan, tapi aku boleh bantu dari segi aku tunjuk keadaan kat sini kan. Tapi bukan kata bila aku tunjuk kat sini aku menonjolkan kelemahan mana-mana pihak. Tak, aku tak tonjolkan mana-mana kelemahan. Aku tak pernah menyalahkan siapa. Aku cuma berkongsi kisah perjalanan kami kat sini Tapi kalau korang nampak apa yang lemah-lemah, apa yang korang nampak yang kekurangan tu, itu dalam video aku Tapi daripada mulut aku tak pernah sesekali sebab aku memang menjaga batas-batas cakap aku, tutur kata aku, supaya aku tidak condemn siapa-siapa jadi kita ni masih lagi sedar masih alert benda-benda macam tu. Dan aku selalu pesan pada diri aku, kita akan lalu ikut jambatan gantung sementara orang kampung buat. Tak ada getak kak.
Pakai tidak training ni. Air kau nak ni. Ha? Air kau. Ya. Oh. Okey, kita lalu ikut jambatan sementara orang kampung. Konvoi ramai-ramai syok Konvoi ramai-ramai syok. Ni kalau tak reti meniti ni masuk dalam sungai. Sebab dia punya itu ada sebatang je kayu kat situ, kita meniti. Lepas tu buluh tu jarang-jarang. Kalau air bulan boleh masuk tayar dalam celah tu. Lepas tu ada lagi kat sini. Jalannya macam ni kan. Aku berharap sangat suatu hari nanti kalau lah tak boleh jalan yang panjang-panjang daripada Kuala Beti, baiki di bahagian lepas sungai ni pun aku dah syukur sangat-sangat sebab dah makin nazak sangat dah, makin nazak sangat dah dibawa oleh air hujan dan sebagainya. Jadi makin kurang ni lah aku nak cakap pun aku segan Jadi itulah kalau dapat jalan buat guna simen ke apa ke kan bagus Aku nak cakap lebih-lebih kan tak boleh Tapi inilah. Habis daripada sini tak sampai dah, tak jauh dah. Daripada sini tak jauh dah. Nak sampai sekolah dah. Alhamdulillah bateri aku tinggal berapa persen aja. InsyaAllah sampai lah. Sempat lah kot sampai ke Mana bija tu? Mana tu? Mana tu? Apa tu? Betul. Yeah. Ikut jalan helak kau. Dah le tu tinggi, nugung molek tu. Ni ikut rumah Amin. Gagal dia moja. Kau ni boleh dia. Kau ni boleh. Oh. Gagal. Lagi dia balik. Alhamdulillah subhanallah. Selamat sampai akhirnya di sekolah. Kita gerak tadi pukul 4 petang lebih kurang. Aku kedengaran tadi member cakap pukul 10.30 malam. Kurang berapa jam 6 jam, hampir 7 jam lah. Sebab berhenti terkandas lama tadi di Sungai Ara sebenarnya. Kalau tidak dalam 5 jam sampai dah ke. Ada dah geng yang baru sampai pada ni. Dah kat rumah pedulikan orang lain tu. Kita nak balik sampai rumah, nak cepat-cepat sampai rumah. Esoklah nanti kita jumpa, kita beramah mesra dengan geng-geng dia orang Apa pun perjalanan yang sangat menyeronokkan hari ni perjalanan yang sangat seronok hari ni. Alhamdulillah ya Allah. Syukur puji untukmu ya Allah. Selamat sampai. Esok dah aku nak basuh motor. Aku
rupiah dulu. Rasa esok dah motor. Alhamdulillah sampai. Kita gerak tadi. Aku Joy, Majeleh gerak daripada Kuala Betis lebih kurang dalam pukul 4 petang. 3 orang je. Akhirnya bertembung dalam dengan tim yang awal bergerak tadi. Akhirnya jadi satu kumpulan besar dan inilah dia malam ni. Jangan lupa subscribe channel aku Cikgu Offroad. Jangan lupa tonton video ni daripada episod 1 ke berapa tak dah pastilah. Dan banyaklah yang menarik dalam video kali ni Jadi korang kalau rasa menarik korang share, korang war-warkan. Inilah kami guru-guru dan juga staff yang bekerja yang menabur bakti di Pusbala. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.